Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya terbaca satu komen abang ni noh. Dia komen dalam post saya lah. Berkenaan juadah buka pasar ni, bazar Ramadan di Pekanbaru Hulu ni. Lepas tu saya baca komen dia berbunyi macam ni noh. Tapi sayang martabatnya nipis. Komen ni buat saya berfikir panjang. Apa maksud yang sebenar dia noh? Okey, jom ikut saya. Untuk mendapatkan makna di sebalik ucapan tu, saya pun memulakan sebuah musafir yang panjang. Kalau ni PGA, ni nampak ada si lorong depan ni, depan PGA ni kita naik terus kat tu. Naik terus. Untuk sampai ke martabat tersebut, kita mungkin perlu mendaki noh. Mendaki ni nampak ni. Ni tu belakang saya tu. Belakang tu Gunung Baling noh. Bawah ni Gunung Indah. Nampak tak? Ni perjalanan pendakian kita ni. Nampak? Ni kita lalu ikut jalan ni noh. InsyaAllah akan sampai ke martabat yang dimaksud. Alhamdulillah, destinasi kita kali ini ialah Kampung Kuak Hulu di Pekanbaru Hulu ni noh. Apa yang menarik dekat sini, antara yang menarik ialah martabat dia noh. Harga dia, rasa dia, kualiti dia memang tak pernah mengecewakan setiap tahun noh. Mai tengok, kita tengok. Ni kedai dia ni biasa-biasa saja noh. Duduk belah kiri ni nampak ni. Kedai dia nampak sederhana saja noh, tapi di sebalik kesederhanaan ni memiliki rahsia yang padu. Harga martabak dia RM4 saja sekeping. Nampak tak? Tebal tak sadut cerita lah noh. Subhanallah. Mai tengok ni. Tu, lagu tu tebal dia. Memang puas hati. InsyaAllah tak pernah kecewakan lagi lah kita noh setakat ni. Lepas tu sikit ada Bazar Ramadan Kuak Hulu. Bazar dia tak banyak kedai noh, tapi ada tu ada lah. Memang damai lah setakat. Alhamdulillah. Harap terjawab lah noh maksud martabat tersebut noh. Okeylah, sekadar tu dulu. Harap bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.